Tapi bila masuk semester kedua, saya sangat impress kerana student tu datang jumpa yang cakap, "Madam, saya dah minat kimia." Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar Cakna TVET, sebuah edukasi yang dibawa khas oleh Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail, PTSN. Saya, Teknologis Rashidah binti Lip, merupakan pensyarah di Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail. Okey, saya amat berbanggalah menjadi warga PTSN ini. Okey, so hari ini saya akan membawakan perbincangan mengenai program asasi TVET Teknologi Kejuruteraan PTSN, laluan pantas ke bidang kemahiran profesional dan dalam bidang TVET. Hari ini kita akan membincangkan mengenai program asasi teknologi kejuruteraan PTSN Fast Track University dalam bidang TVET. Untuk pengetahuan penonton semua, episod kali ini dibahagikan kepada dua segmen, iaitu segmen pertama, kami akan bersama Ketua Program Asasi Teknologi Kejuruteraan. Dalam segmen ini, kami akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai program Asasi Teknologi Kejuruteraan dengan lebih mendalam dari segi permohonan, prospek kerjaya dan sebagainya. Okey, pada segmen kedua pula, kita akan bawakan bersama 3 orang pelajar yang hebat dari program Asasi Teknologi Kejuruteraan PTSN untuk menceritakan pengalaman menarik mereka sepanjang mereka bergelar pelajar asasi di PTSN. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Fazlina binti Muhammad Rozi yang juga merupakan ketua program bagi asasi teknologi kejuruteraan. Okey, apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Puan atas jemputan hari ini ya. Okey, sebelum kita masuk ke topik utama pada hari ini, ingin saya perkenalkan sedikitlah berkenaan Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail. Politeknik Tun Said Nasir terletak di Hub Pendidikan Tinggi Paguh, Muar Johor. Dan jangan lupa untuk follow media sosial FB, IG dan juga TikTok Politeknik Tun Said Nasir. Okey, dan juga saya nak ingatkan bahawa bagi visi Politeknik Tun Said Nasir adalah menjadi peneraju institusi TVET yang unggul. So sedikit penerangan berkenaan PTSN sebelum kita bergerak lebih lanjut untuk perbincangan bersama dengan Puan Faz hari ini. So saya terangkan sedikit bahawa PTSN mempunyai 4 jabatan utama, iaitu Jabatan Kejuruteraan Petrokimia JKPK, yang kedua Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan JKTM, yang ketiga Jabatan Matematik, Sains dan Komputer iaitu JMSK, dan juga Jabatan Pengajian AM. Kalau ikutkan PTSN ini telah menawarkan lebih kurang 7 program, di mana salah satunya adalah program asasi TVET. Di mana salah satunya adalah program asasi teknologi kejuruteraan. Okey, sekarang mungkin kita boleh fokus kepada program yang saya sebutkan tadi. Okey, Puan Nur Fazlina, mungkin boleh terangkan lebih lanjut berkenaan program asasi teknologi kejuruteraan dan mengapa ia menjadi pilihan yang terbaik. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk program asasi teknologi kejuruteraan ni, nama asal dia sebenarnya program asasi TVET. Tapi setelah perbincangan dibuat bersama dengan Malaysian Qualification Agency MQA, kerana MQA adalah badan akreditasi yang mengakreditasi program ini. Mereka mencadangkan untuk kita tukarkan nama program ini kepada program teknologi program asasi teknologi kejuruteraan. Untuk program ni
kita program pengajian ni hanyalah setahun, iaitu 2 semester ya. 2 semester, and then kurikulum kita menggabungkan akademik, okay, and then practical dan juga co-curriculum. Okey, pada awalnya penubuhan dia adalah pada tahun 2023. Okey, diterajui oleh 5 politeknik terawal, okey, iaitu kami, iaitu PTSN yang terletak di Pagoh. Kemudian kita ada Politeknik Merlimau di Melaka. Kita ada Politeknik Polisas di Kuantan, PUO Ungku Omar di Ipoh, dan juga PTSS di Arau Perlis. Okay. And then kemasukan pertama kami adalah seramai 500 orang pelajar. Kemasukan pertama lah, kohort pertama. Oh, ramai juga ya. Ya. Macam tu. Okay, kalau ikutkan parents ataupun ibu bapa dan juga lepasan SPM ni berpeluang untuk pilih di mana lokasi yang terbaik yang menjadi pilihan mereka. So, saya teruskan dengan bagaimana pula dengan syarat kemasukan bagi program asasi teknologi kejuruteraan ini, Puan Faz. Okey, untuk syarat kemasukan, pelajar perlulah warga negara Malaysia, sudah tentulah. Okey. Kemudian perlu lulus sejarah dan bahasa Inggeris. Okey. Kemudian pelajar perlu mempunyai 5 kepujian subjek termasuk bahasa Melayu and mathematics. Okey. Kemudian matematik, kemudian pilihan, okey, sama ada matematik tambahan atau fizik atau kimia atau lukisan kejuruteraan ataupun mana-mana subjek berkaitan dengan kejuruteraan ataupun sains. And then 2 lagi subjek adalah subjek selain yang saya nyatakan di atas lah. Okey, itu untuk syarat kemasukan. Kemudian memandangkan pelajar kita ni dia perlu menghadiri amali. Jadi pelajar tersebut tidak boleh ada ketidakupayaan penglihatan ataupun buta warna, pendengaran, fizikal ataupun ketidakupayaan pembelajaran lah yang akan menyukarkan kerja-kerja amali mereka. Itulah untuk syarat kemasukan dia. Okay. So, begitulah syarat-syarat kemasukan bagi program asasi TVET, teknologi kejuruteraan. So, seterusnya, Puan Faz, adakah program asasi teknologi kejuruteraan ini hanya layak dimohon oleh pelajar dalam bidang sains stream atau kita panggil sains tulen sahaja? Oh, tak Puan. Okey, untuk program kita ni, kita memberi peluang kepada semua calon SPM. Okey, semua calon SPM termasuk yang bukan dalam science stream. Okey, tetapi masih berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat bachelor ataupun sarjana muda dalam bidang teknologi kejuruteraan. Okey. And then yalah, to be fair lah. Okey, kita memberi peluang kepada mereka lah, kan. So bolehlah untuk masuk ke program ni. So kita nampak peluang untuk sambung pengajian bagi program asasi TVET ni bukan sahaja bagi pelajar sains tulen ataupun sains stream. So saya nampak ini adalah peluang yang menarik bagi kemasukan ini. Okey, bagi pendapat Puan, pelajar-pelajar yang bukan berlatar belakang sains stream ni, adakah mereka menghadapi masalah ataupun kita panggil struggle lah dalam semasa berada dalam tempoh pengajian? Okey, tidak dinafikan lah. Okey, katakan pelajar tu daripada, katakan saya bagi contoh, pelajar tu daripada sastra, okey, dalam bidang sastra, masuk ke program asasi. Memang for the first time mereka baru diperkenalkan dengan fizik, kimia, kan. Memang mereka ada struggle sikit lah. Tetapi saya yakin, okey, berbalik kepada pelajar itu sendiri. Kalau minat dia betul-betul ke arah teknologi kejuruteraan, mereka akan usaha sebaik mungkin untuk memahami apa yang mereka baru belajar. Tambahan pula dekat sini, pensyarah-pensyarah kita sangatlah committed untuk pastikan pelajar kita ni akan berjaya lah untuk seterusnya lah, ke peringkat seterusnya. Maksudnya komitmen pensyarah tu dalam proses dia memberi pembelajaran, pengajaran tu sangat berkesan lah untuk bantu pelajar tadi. Kalau saya boleh beri contoh lah kat sini. Pernah ada pelajar kita, kohort pertama ya, dia masuk semester pertama, memang dia kata saya tak boleh pergi dengan kimia. Okay. Tapi bila masuk semester kedua,
saya sangat impress kerana student tu datang jumpa yang cakap, "Madam, saya dah minat kimia." Oh. Yes, and alhamdulillah walaupun PTSN pada mulanya kimia itu menjadi subjek yang sangat tough lah bagi mereka kan. Alumni kita dah berada di program teknologi kimia di MTUN sekarang. Wah, Ya, betul. sangat hebat lah. Maksudnya peluang sambung belajar tu ini mungkin permulaan bagi mereka. Ya, Laluan betul. pertama yang menjurus ke dalam bidang TVET tadi. Mungkin ada tambahan ke? Mungkin lebih kepada sikap pelajar lah. Sikap pelajar Komitmen tip mereka. saya lah komitmen Bila pelajar masuk kelas, okay, you tak faham, you kena tanya. Jangan takut. Okay. Kan, jangan takut. And then tak faham, tanya terus. Okay. Kemudian jangan ponteng kelas. Kan? Betul. Itu biasanya yang akan berlaku. Tapi itulah. Itu nasihat yang penting lah untuk pelajar mana-mana pun. Kan? Okay. So, kalau Puan Faz boleh kongsikan sedikit mengenai silibus program asasi teknologi kejuruteraan ini. Apakah perbezaannya antara program asasi teknologi kejuruteraan dengan program matrikulasi dan asasi dari universiti tempatan yang lain? Mungkin kita boleh comparekan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak lepasan SPM, adik-adik lepasan SPM ataupun ibu bapa sendiri. Mungkin nampaklah perbezaan itu yang mungkin memberi manfaat yang lebih ataupun kelebihan yang terbaik. Okey, untuk program asasi ni lah asasi teknologi ni, perbezaannya dengan matrikulasi adalah kita lebih berfokus. Contoh silibus kita ada 2 semester. Okey, semester pertama pelajar telah didedahkan dengan kursus AutoCAD. Okey, AutoCAD ni adalah lukisan kejuruteraan. Maksudnya student dah dibekalkan dengan ilmu basic dan hands on untuk kursus inilah. Selain daripada fizik, kimia and mathematics. Okay, and then kita ada juga untuk semester 2 kita ada pengkhususan dalam bidang mechanical and manufacturing. Kita ada pengkhususan dalam bidang electrical and electronics, and then civil engineering juga, technology engineering. Okay, kita ada 3 yang untuk semua asasi lah. Yang saya kata tadi 5 poli tadi kan. Betul. Tapi di PTSN kita hanya ada mechanical and electrical. Okay, itu yang ditawarkan. Ya, yang ditawarkan di sini. Betul. Tetapi tak menjadi masalah sekiranya student pelajar yang masuk ke PTSN, okay, dia ambil contoh dia ambil mechanical. And then suddenly semester kedua rasa minatlah pula nak masuk civil. Okay, tak ada masalah. Kerana kita ada pelajar kita yang dah berjaya pun masuk ke bidang civil engineering. Maksudnya kita bagi pendedahan awal. Maksudnya pilihan tu sentiasa terbuka. Maksudnya kita tak menjurus kepada apa yang dia hanya ambil program di sini. Betul. Tapi dia masih boleh membuat pilihan lah kepada program yang masih menjadi pilihan mereka. Betul. Okay. And then satu lagi Puan, perbezaan lah matriculation dengan kita. Pelajar kita ni dah awal-awal kita dah dedahkan dengan projek. Di mana apa yang mereka belajar dalam kelas, mereka perlu aplikasikan dan hasilkan satu projek di semester kedua. So pendedahan yang awal lah. Ya, pendedahan awal. Mungkin kalau bezanya diorang lebih terdedah kepada technical part. Yes, maksudnya betul. projek. Betul. Dan kita ada laporan akhir macam tu. Yes. Mungkin ada sama. Itu untuk perbezaan lah. Okay. So mereka boleh praktikkan terus. Tak masuk EU lagi ni. Betul. Masih di peringkat asasi kan. Diorang dah start boleh pegang welding punya equipment. Diorang dah boleh buat litar sendiri and so on lah untuk buat projek. So saya nampak itu satu kelebihan kepada pelajar kita. Betul. Ataupun maksudnya dia lebih hands on dan praktikal lah. Okey, saya nampak memang menarik lah semakin kita kupas isu penerangan yang diberikan oleh Puan Faz sendiri mengenai program asasi TVET, mengenai program asasi teknologi kejuruteraan ini. Semakin menarik saya rasa. So baiklah Puan Faz, bagaimana pemetaan laluan bagi pengajian bagi pelajar asasi ini?
Okey, pemetaan untuk pelajar kita memang daripada program asasi teknologi, pelajar akan kita directkan terus ke MTUN tadi yang saya bagi tahu tadilah. Ya, betul. Okey, Malaysian Technical University MTUN, Malaysian Technical University Network. Okey, MTUN. So, sorry. Kita ada 4 kat sini. Saya ulang lagi sekali. Kita ada UTHM paling dekat dengan kami sebelah. Betul, dekat Okey, sebelah aja. UTHM Pagoh. UTHM Pagoh. Kemudian kita ada UTHM di Parit Raja. And then kita ada Unimap. Unimap paling hujung, Perlis. Okey. UTEM Melaka dekat sikit. And then UMPSA. Nama barulah. Kalau dulu nama dia UMP. Sekarang dia ditukarkan kepada UMPSA. And then pelajar-pelajar daripada FTK. FTK ni is Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Selepas dapat asasi, mereka akan ke FTK. Betul. Mereka dia punya permintaan tu tinggi dalam industri. Wow. Yes. Ini daripada feedback lah. Feedback daripada MTUN, alumni mereka. Ramai industri memang nak lah pelajar-pelajar ni. Nampaklah peluang TVET tu masa depan yang cerah. Betul, Puan Faz? Betul. Okey, so untuk itu, bila kita bercakap pula tentang permohonan UPU. Okey, Puan Faz, adakah terdapat sebarang inisiatif daripada pihak jabatan ataupun PTSN, bagi pihak PTSN dan jabatan lah, memberi pendedahan mengenai MTUN kepada pelajar-pelajar asasi teknologi kejuruteraan ini? Oh, of course. Sebabnya MTUN ni macam sahabat baik lah. Okay, sparring partner kami lah. Okay. Kami bekerjasama daripada asasi TVET ni tak ada. Asasi teknologi kejuruteraan ni tak ada. Mereka bantu kami untuk review our syllabus and so on kan. So of course lah kami bawa pelajar kami ke sana, ke MTUN. Contohnya pelajar kohort pertama kami bawa ke UTHM Parit Raja untuk program program 3D printing. Wow. Okey, 3D printing di mana pelajar kat sana pelajar didedahkan dengan macam mana kita nak hasilkan produk daripada 3D printing. And mereka sangat seronok masa tu kan. Okey, kemudian kita bawa juga pelajar tersebut ke UTHM Pagoh. Okey, di mana mereka dibawa melawat semua lab. Tak silap saya, actually lab di UTHM saja dia ada over 100. Okey, pelajar kita diberi peluang melihat sendiri lab yang bakal mereka gunakan. Tak masuk lagi ni. Dah boleh tengok kan. So daripada sekarang dia dah didedahkan. Okay, so dia dah boleh pilih lah. Dekat mind dia ni, okay, aku nak jadi apa. Kan. Alright. And then selain pada kita pergi ke UTHM, kita juga menerima kunjungan daripada pensyarah universiti MTUN yang lain. Contoh daripada UMPSA, mereka datang and then bagi publicity lah. Apa program yang mereka boleh pilih kan. And then daripada Unimap sendiri, dia datang and then promosi program juga. Okey, saya nampak ni peluang memang terbaik lah. Kalau pelajar kita, pelajar asasi teknologi kejuruteraan ni masuk dalam bidang dalam program asasi ni berpeluang untuk melihat sendiri, mengikuti program di universiti melalui program lawatan yang dianjurkan lah. Okey, so saya rasa memang menarik. Dan saya percaya ini merupakan inisiatif yang dijalankan oleh jabatan sangat membantu para pelajar membuat pilihan semasa mengisi borang UPU nanti untuk lepasan SPM. Okey, sekiranya Puan Faz boleh kongsikan jugalah bagaimana statistik kemasukan pelajar asasi PTSN ini ke MTUN. Mungkin ada statistik yang boleh menggambarkan untuk parents dan juga ibu bapa dan inilah pelajar-pelajar lepasan SPM yang mungkin menyaksikan kita punya podcast Edukas hari ini. Mungkin Puan Faz boleh bagi sikit gambaran kejayaan kemasukan pelajar kita ke MTUN khasnya. Untuk kohort pertama. Okey, alhamdulillah 70 orang pelajar kami PTSN. 70 orang.
semua berjaya masuk ke MTON pilihan masing-masing. Alright. Okay. Seingat saya paling ramai adalah di UTHM. Okay. And juga di universiti-universiti lain lah. Mungkin UTHM tu dipilih kerana dekat dengan rumah ke, kan? Ataupun memang mereka dah biasa dengan kawasan di Johor, kan? Betul. Tapi memang Alhamdulillah 70 orang memang directly kita salurkan ke MTON. And then untuk kohort kedua, saya amat berdoa sangatlah. Okey, 91 orang pelajar ni akan berjaya masuk ke MTON dan pergi ke program-program yang mereka kehendakilah. So keberkesanan program melambangkan bahawa pelajar ni memang jelas dan nyata akan masuk ke universiti yang menjadi pilihan mereka. Even though pada awalnya mereka daripada sastra, kan. Kalau kita tengok macam boleh ke dia orang pergi? Kita dah buktikan 70 orang, ada yang ada sastra pun tetap boleh pergi. Maksudnya pembelajaran di asasi teknologi kejuruteraan ini memang memberi langkah next step lah untuk mereka sambung pengajian yang mungkin akan menjadi pilihan mereka. Okey, mungkin Puan Faz juga boleh kongsikan sedikit dari segi prospek kerjaya pelajar asasi teknologi kejuruteraan ini, masa depan mereka yang mungkin kita panggil prospek dari segi kerjaya mereka lah akan datang. Macam mana? First of all lah, bila dikatakan pelajar daripada FTK, Fakulti Teknologi Kejuruteraan ataupun pelajar teknologi kejuruteraan, kan, orang akan skeptikal, cakap, alah, keluar nanti tak boleh jadi engineer pun, jadi teknologis je. Okey. Tapi pengalaman dan penerangan daripada MTON sendiri, daripada alumni mereka, bila pelajar ni bergraduat, title mereka, semua engineer kat belakang. Padahal mereka daripada teknologi ni. Jangan risau. Kerana kalau you all pelajar-pelajar ni resultnya bagus, tak payah kita cari. Orang yang cari kita. And then satu lagi lah. Macam teknologis, kerana pelajar ni bila keluar, dia akan digelar teknologis, kan. Saya bagi contoh satu kilang lah. Mungkin kilang tu perlukan mungkin 20 orang engineer, kan? Di bawah engineer tu berapa ramai teknologi yang diperlukan untuk handle all the machines, kan? Betul. So saya rasa pelajar teknologi kejuruteraan ni dia punya prospek lebih luas. Peluang dia lebih besar lah. So tak perlu risau lah. So jaminan kerjaya tu nampak peluang yang lebih cerah lah. Betul. Okey, kalau seterusnya soalan saya, adakah sebarang bantuan kewangan kepada pelajar yang mungkin kurang berkemampuan untuk mendaftar dalam program asasi TVET ni, asasi teknologi kejuruteraan ini? Okey, alhamdulillah lah, setakat ni kita ada dah 2 kohort termasuk sekarang yang ongoing lah. Okey, kita ada bantuan keuangan asasi, kita panggil sebagai BKA. Okey. BKA ni kita tawarkan kepada pelajar yang mempunyai keluarga yang mempunyai pendapatan kasar below dan 11,820. Okey, kurang daripada pendapatan kasar 11,820, pelajar itu layak untuk menerima BKA lah. So peluang untuk sambung pengajian ni, kalau yang kurang berkemampuan ni memang adalah saluran yang terbaik untuk mereka, bantuan yang mungkin boleh mereka mohon lah. Cuma sekarang di peringkat HQ, sekarang kita terima BKA. Di peringkat HQ mereka sedang merancang untuk memperluaskan bantuan keuangan ni untuk pelajar-pelajar kami yang akan datang lah. Kerana akan datang, sekarang kita 5 politeknik, kan. Kita akan tambah lagi 5 politeknik. So kita akan ada 10 politeknik. So perancangannya untuk masa akan datang lah. Di peringkat HQ memang mereka ada merancang lah untuk bantuan keuangan. Okey. So mungkin kita pun dah sampai ke penghujung sesi persoalan ini. Kata-kata terakhir daripada Puan Faz sendiri mungkin dalam kita untuk mempromosikan program asasi teknologi kejuruteraan ini untuk penderahan kepada parents dan juga anak-anak lepasan SPM khasnya. Okay, saya ingin menyeru kepada semua adik-adik, anak-anak lah sebenarnya, kan. Anak-anak kat luar sana tu. SPM is not the end. Okay.
you boleh meneruskan pengajian awak selagi awak ada minat, selagi awak ada minat lah sebenarnya, minat dan usaha. Okay, come and join us. Kerana peluang kita dah sediakan laluan. Okay, peluang untuk awak, laluan dah kita dah bagi dah ni. You just lalu the laluan and just go through. And come and join us. Kami di sini sedaya upaya untuk menyediakanlah sedaya upaya pensyarah-pensyarah di sini akan menyediakan khidmat terbaik lah. Okay, untuk menyediakan adik-adik ni, anak-anak ni untuk ke langkah seterusnya, ke ijazah teknologi kejuruteraan. Okay, insya-Allah lah berkat dengan doa ibu bapa, usaha mereka, pensyarah kan, insya-Allah mereka akan boleh pergi jauh lah. Okay. Itu sahajalah kot dari saya, Puan Syida. Okay. So, saya rasa mungkin daripada apa yang kita bincangkan sepanjang episod ataupun siri segmen pertama ni, saya dapat simpulkan bahawa jelaslah keseluruhan apa yang Puan Faz terangkan mungkin dapat memberi input tambahan kepada semua ibu bapa, parents dan juga anak-anak lepasan SPM dalam peluang mereka untuk menyambung pengajian dalam bidang dalam program asasi teknologi kejuruteraan ini. So, saya rasa itu sahaja soalan dan perbincangan kita pada petang ini. So, saya simpulkan bahawa program asasi teknologi kejuruteraan merupakan program yang terbaik yang boleh menjadi laluan fast track kepada pelajar dalam bidang TVET. So, daripada kata-kata akhir daripada saya, rebutlah peluang yang ada ini untuk anda membuat pilihan yang tepat dalam melanjutkan pengajian anda pada masa akan datang. So, kita akan berhenti rehat sebentar dan kita akan sambung pula kepada episod yang kedua yang saya akan jemput mungkin daripada pelajar-pelajar program asasi teknologi kejuruteraan juga untuk kita berkongsi pengalaman mereka sepanjang proses pengajian di PTSN Politeknik Tun Said Nasir. Itu saja. Kembali dalam segmen kedua, sambungan daripada segmen yang pertama tadi, dalam Cakna TVET yang dianjurkan oleh Politeknik Tun Said Nasir Said Ismail PTSN. So, hari ni untuk saya revise semula tajuk segmen kita pada hari ini adalah Program Asasi Teknologi Kejuruteraan PTSN Fast Track ke Universiti Bidang TVET. So, itu adalah topik yang kita bincangkan hari ini. Tanpa membuang masa, hari ini saya ingin perkenalkanlah yang kami bawakan adalah pelajar-pelajar program asasi teknologi kejuruteraan yang mungkin akan memberi sedikit perkongsian yang bercerita mengenai pengalaman mereka, yang mungkin akan memberi gambaran awal kepada anak-anak lepasan SPM dan juga ibu bapa berkenaan program asasi teknologi kejuruteraan ini. So, saya perkenalkan, bersama-sama saya hari ini adalah 3 orang pelajar hebat yang dah semester kedua, betul? Okey. So, yang pertama adalah Cik Nur Syafiqah Akila binti Muhammad Nazir mewakili FTV 2A. Seterusnya Muhammad Adib bin Khairil Anwar dari FTV 2B dan juga Cik Vaisnavi anak perempuan Para Bagaran dari FTV 2C. Okey, apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. So, kita hari ini dapat sama-samalah untuk berkongsi pengalaman anda sepanjang anda semua terlibat dalam proses pengajian di program asasi teknologi kejuruteraan PTSN ini. So, tanpa melengahkan masa, saya rasa saya terus kepada soalan yang pertama. Okey, untuk ketiga-tiga orang pelajar kami yang hebat ini, okey, kenapa anda memilih asasi TVET teknologi kejuruteraan PTSN ini sebagai pilihan anda? Mungkin kita boleh kongsikan kepada para penonton yang menonton podcast kita hari ini. Adik boleh start dulu? Boleh, tak ada masalah.
Okay, so kenapa saya pilih asasi teknologi kejuruteraan ni? Okay, kalau korang nak tahu, saya sebenarnya sebelum masuk poli lagi, saya memang minat dalam bidang penerbangan lah. Jadi, so saya tahu macam mana saya nak start dengan saya nak kejar cita-cita saya tu, dengan salah satunya dengan masuk ke sini, masuk ke asasi teknologi kejuruteraan ni. So itulah permulaannya saya tahu. Dari awal memang dah rancang lah kan? Dari awal memang dah rancang. So nampaknya pilihan awak lah. Yes, Maksudnya awak nak sambung ke mana? Mungkin betul. ini laluan yang terbaik lah. Betul. Mungkin ada pendapat yang lain. For me pula, kalau saya, jujur saya cakap saya lebih suka hands on daripada teori. Since asasi teknologi kejuruteraan kat sini, dia more kepada hands on berbanding teori. So saya rasa ni tempat yang sesuai lah untuk saya yang tak suka belajar banyak teori ni. Betul. Saya pula kalau saya memilih asasi TVET ni sebab dia laluan pantas dalam bidang asasi teknologi kejuruteraan TVET. So untuk saya nak buat sampai PhD. So kalau saya buat diploma ambil tahu makan masa. So kalau asasi boleh lah. Setahun je kan. Betul. Okey, so saya nampak kat sini awak semua dah ada sasaran dalam perjalanan kerjaya ataupun kita panggil perjalanan pendidikan kamu semua. So anda memilih untuk yang terbaik lah, laluan yang terbaik. Mungkin pilihan program asasi teknologi kejuruteraan ini menjadi pilihan mereka. So pendapat anda semua, sejauh mana program asasi teknologi kejuruteraan ini dapat membantu pelajar dalam mencapai cita-cita untuk menyambung pelajaran dalam bidang TVET khususnya. Okey, silakan. Saya nak bagi tahu dulu. Kalau asasi TVET ni dia tidak terbuka kepada satu universiti saja. Tetapi dia terbuka kepada 4 universiti which is MTON, UNIMAP, UTSM, UTEM dengan UMPSA. So untuk saya nak pursue saya punya degree dalam chemical engineering which is known as pharmaceutical. So course tu ada dekat UMPSA. So saya minat lah nak pergi dekat UMPSA, pursue my degree dekat sana. Mahupun disebabkan MTON, peluang pekerjaan lepas saya habis degree tu memang banyak. Okey, kalau soalan saya sementara tu, Vaishnavi, kenapa rasa nak sambung peringkat pengajian sampai ke PhD? Awak dah plan awal dah ni. Dan saya rasa itu sangat yakin untuk saya kena sampai pembelajaran sampai peringkat PhD. Okey, boleh bagi tahu dan share boleh. pada Okay, my first ambition was to be a doctor. Disebabkan saya lepaskan saya punya peluang dekat SPM, saya tak bagi saya punya serius dekat SPM. So saya terpaksa tak dapat lah bagi pilihan kepada doktor. So apa tu doktor tu diberi paket doktor. Pangkat. Okay. Lagi saya bukan saya nak buat chemical engineering dalam pharmaceutical, saya nak buat business. Okay. So maybe kat master saya nak buat dalam business management. So nanti lepas PhD saya nak bring out my own product. Okay, cita-cita yang hebat. So mungkin pendapat yang lain juga. So saya setuju dengan apa yang Basyu cakapkan sebentar tadi. Sebab kita tahu bahawa asasi ni saja memang masa yang singkat, setahun saja kan. Betul. So 10 bulan juga. betul. Termasuk cuti. So memang sangat sesuai lah kepada pelajar yang memang sukakan kejuruteraan. Jadi memang sesuai setahun je kan. Ya. So, kalau ikutkan pendapat Adib, dia kata ini peluang singkat. Nak sambung pengajian mungkin the short way ataupun kita panggil tajuk kita. Ingat lagi tajuk kita hari ni adalah fast track untuk awak sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Universiti TVET lah khususnya. Okey, adakah terdapat perbezaan cita-cita sebelum ni mungkin nak jadi apa? Selepas dah sambung ni mungkin laluan awak dalam program asasi teknologi kejuruteraan ni, apakah kita panggil perbezaan cita-cita kalau ada lah yang mungkin awak boleh ceritakan. Silakan. Okay, kalau untuk saya, sebelum saya masuk asasi ni memang saya dah plan siap-siap. Memang kiranya saya dah ada target lah. Sebab saya pun dah bagi tahu tadi kan, saya memang minat bidang penerbangan ni. Jadi sebelum saya masuk ke asasi teknologi kejuruteraan ni, so saya dah
okey, saya tahu saya nak kerja yang berkenaan dengan kapal terbang. Aero angkasa. Okay. So saya tahu lepas saya masuk asas ini, saya akan sambung ke MTUN, betul tak? Yang tadi macam Basyu cakap tadi kan. So saya dah cuba buat research. So saya tahu saya akan sambung di UTHM. Sebab di sana ada bidang betul, pembuatan aero angkasa kalau tak silap saya. So saya tahu, okey, lepas ni saya akan sambung situ, dan saya rasa selepas saya habis degree di situ, saya akan kerja yang more to kapal terbang lah kiranya. Jadi awak memang minat kapal terbang daripada kecil? Boleh dikatakan daripada kecil saya minat. Okay, nampaklah kat situ awak nak jadi apa. Yes. Ending the story of pembelajaran education awak. So mungkin ada lagi tambahan? Saya pula sebelum join asasi, saya punya cita-cita nak jadi pharmacist. Pharmacist. Okay. Doktor tu halal untuk sains perubatan. So disebabkan saya tak dapat matrikulasi, saya memang dah putus asa nak sambung belajar. Tetapi saya dapat research, dapat tahu asasi ada dekat Politeknik. Wow. Okay. So Sebenarnya saya memang tak tahu kan? memang saya tak tahu. Macam mana awak boleh tahu pendedahan tu? Bila saya apply dekat UPU, saya dapat tahu Politeknik ada asasi, menawarkan asasi. Lepas tu saya buat lebih research lah. Kalau saya nak buat degree tu, saya boleh buat degree dalam bidang apa. Lepas tu saya dapat tahu memang bidang dia terbuka. Memang awak boleh jadi civil ke, mechanical ke, electrical ke, chemical ke, memang ada banyak. So saya nak jadi pharmacist disebabkan saya tak dapat matrikulasi. Saya dapat tahu dekat UMPSA dia ada menawarkan course chemical engineering dalam kurungan pharmaceutical. So saya still dalam bidang farmasi lah. As long as bidang tu sama. Betul. Janji tak lari kan daripada bidang. Kalau macam saya pula, saya ada perbezaan. Dulu masa since I was a kid, memang saya dah cita-cita saya memang nak jadi English teacher. Ya, Syafiqah. Lepas tu saya di reject oleh IPG. Lepas tu saya tak dapat lah. Maksudnya awak tak dapat nak mohon betul. nak masuk sambung pengajian di situ. Tapi saya tak give up sebab Politeknik ada tawarkan asasi teknologi kejuruteraan ni. So bila saya dah masuk sini, cita-cita tu agak berubah but still dalam bidang yang sama, which is saya nak jadi lecturer pula. As long as dia tenaga pengajar yang mengajar orang, saya okey je mana-mana. So saya fikir bila dah masuk asasi TVET ni, sambung degree ke MTUN, and then saya nak pursue lagi master and PhD, lepas tu jadi lecturer. Wow. Mungkin dalam bidang apa tu? Maksudnya dalam bidang apa, Syafiqah? Kimia. Sebab rasa dah seronok belajar kat situ kimia. Boleh main chemical. Lagi ada tambahan? Sebagai seorang pelajar asasi teknologi kejuruteraan, adakah anda rasa anda mempunyai keistimewaan atau kelebihan berbanding dengan pelajar matrikulasi atau asasi dari universiti tempatan yang lain? Mungkin anda boleh kongsikan sedikit? Bagi saya, kita kat sini banyak kelebihan lah. Sebab asasi teknologi ni, dia fokus kepada hands on berbanding teori. So, mostly memang student tak minat sangat lah. Jujur saya cakap tak minat sangat belajar teori, tapi dia suka practical, hands on. So bila kita dah masuk asas ini, kita dah siapkan diri kita daripada awal untuk kita asah minat kita, kita punya minat lah kan. Hasil kerja kita semua tu kita dah pupuk daripada awal. So Lagi-lagi pun markah. Markah dia 60% daripada hands on berbanding dengan teori. So senang lah kan. And then kita dah prepare awal-awal untuk masuk degree nanti, dah siap sedia lah, dah tahulah cara-cara nak buat semua tu. Oh, kiranya macam pelajar ni tak perlu nak hadap buku 24 jam. Betul. Sebab hands on kan. Yalah, faham. Lagipun saya bersetuju dengan Syafiqah. Kalau matrikulasi dia umum. So kita dia orang akan ada banyak silibus dan juga banyak subjek. Kalau asasi TVET ni dia lebih kepada teknologi kejuruteraan dan dia betul. So silibus dengan subjek tu tak banyak, lagipun tak stres. So awak nampak gambaran proses pembelajaran tu adalah praktikal. So pelajar ni lebih minat lah daripada teori yang mungkin lebih suka kan, berbanding proses pengajian yang lain. So bila praktikal ni pelajar didedahkan dengan eksperimen yang sebenar, dengan penggunaan tools yang hands on kan. Okay, so saya teruskan pula dengan soalan, bagaimana pula fasilitis di Politeknik Tun Said Nasir dalam program asasi teknologi kejuruteraan ini? Adakah anda semua rasa fasilitis di sini membantu
dalam proses pembelajaran anda semua? Okey, bagi saya, Okey. saya nak bagi tahu tentang keistimewaan kami sebagai pelajar asasi PTSN. Untuk pelajar perempuan, kita asrama dia dekat UTSM. Lagipun untuk pelajar lelaki, asrama dia dekat UIA. College Kedirman UIA lah. Betul. So kita bukan gabung dengan pelajar politeknik saja maupun pelajar UTSM dengan UIA. So kita dapat mengeratkan hubungan dengan senior-senior UTSM dengan UIA, maupun kita boleh tanyalah kalau ada soalan-soalan projek ataupun nak tanya tentang kos yang kita belajar ataupun nak pergi pursue degree dekat situ. Banyak. Maksudnya Social awak dah networking. boleh berhubung dengan betul. pelajar. Maksudnya untuk pengetahuan semua penonton-penonton Cakna TVET, sebenarnya hak pendidikan paguh ni memang diliputi oleh universiti awam, antaranya kita sendirilah Politeknik Tun Said Nasir, UTHM, UIA dan juga UTM. So pelajar-pelajar ni terdedah dengan persekitaran pembelajaran yang saya rasa education level lah, maksudnya di kalangan institusi-institusi pendidikan awam jugalah. Okey, so mungkin ada lagi tambahan daripada Syafiqah? Kalau bagi saya pula, saya nak mention pasal fasiliti akademik kat sini. Okay. Sebab PTSN pun baru juga ditubuhkan selama 10 tahun kan, baru 10 tahun. Baru lagi. Fasiliti kat sini memang superb lah. Lagi-lagi kalau bilik kuliah tu, semua bilik kuliah lengkap berpenghawa dingin. Even kalau makmal komputer ke apa ke, semua memang lengkap lah. Sejuk lah orang kata. Kiranya macam kalau pelajar dekat sini, sebelum belajar memang kena sediakan jaket lah. Betul. Betul-betul. Lepas tu kalau dari segi makmal kimia, makmal fizik dan bengkel-bengkel yang kita gunakan untuk hands on semua tu, peralatan-peralatan tu semua lengkap. Lengkap, serba baik, and InsyaAllah kalau dalam masa hadapan pun akan sentiasa diselenggara. So kita tak perlu risaulah tentang barang-barang tu. And part yang saya paling suka fasiliti library. Library guna sama. Yang kita share dengan uni-uni lain. Bila kita kat situ kan, saya suka sebab saya suka spend masa kat situ. Rasa tenang je. Lagipun library tu besar, and setiap macam study week ke apa, kita boleh book personal study room. So macam yang kita buat semalam lepas kan? Sama-sama study semua. group untuk fokus lah dalam apa yang awak nak. Library tu pun macam setiap study week dia akan buka sampai malam. So saya rasa macam best lah duduk kat library. Macam mana pelajar yang macam kalau tak suka study dekat bilik diorang, diorang boleh lah datang library So facilities kat sini sangat memuaskan lah untuk Memang anda super. semua. So untuk pengetahuan juga daripada penonton-penonton kita. Okey, mungkin ada tambahan? Ada. Adik. Adib. Okey, Adib. Silakan. Memandangkan Atlet lah tu. Basyu dah cakap pasal fasiliti asrama dan Syaf dah cakap pasal fasiliti akademik. Boleh tak kalau saya nak cakap pasal fasiliti sukan di sini? Ni Adib ni atlet lah. sukan ni untuk pengetahuan semua penonton-penonton Cakna TVET. Dia salah seorang atlet yang mewakili program asasi teknologi. So fasiliti sukan dekat sini, sepanjang saya gunakan fasiliti di sini, saya boleh cakap macam yang Syaf cakap tadi, memang superb. Sebab apa? Sebab saya boleh katakan bersih satu, dan pelajar boleh kata selesa lah. Sebab dekat sini EduHub ni dia menyediakan macam gelanggang bola tampar, gelanggang futsal, running track pun ada juga. Lagi ada bola tampar. Bola tampar. Yang paling penting sekali dekat sini, kalau korang nak tahu, dia ada swimming pool tau. Hebat. Yes. Level Size international lah. Level international. Maksudnya kalau pelajar nak guna sama, nak guna mesti ada peluang lah. Boleh, tak ada masalah. Secara free. Tak payah bayar pun. Free saja. Just book je. So, Adib nak cerita pengalaman. mungkin ada sedikit pengalaman jadi Pengalaman dekat swimming pool tu. Bukan. sukan, atlet sukan sebagai mewakili program sukan daripada ni Asasi TVET. Saya sukan. So saya selalu, disebabkan saya kena mewakili PTSN, jadi saya perlulah training tu. Jadi sepanjang training di tempat-tempat yang dah disediakan EduHub ni, saya boleh cakap 5 bintang lah. Sangat selesa.
Itu saja kot. Okay, so kita sambung. Seterusnya, sebagai seorang pelajar, anda semua pelajar yang hebat, yang cemerlang. Okay, adakah anda rasa tenaga pengajar di PTSN ini di bawah program teknologi, program asasi teknologi kejuruteraan membantu meningkatkan mutu akademik anda? Juga mungkin boleh anda kongsikan subjek ataupun pensyarah yang anda sendiri rasa menjadi idola ataupun yang sangat membantu anda semua. Silakan. Bagi saya memang sangat berbantu. Sebab pensyarah-pensyarah dekat PTSN ni bukan dia membantu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau korang pelajar-pelajar yang ingin nak datang ke PTSN, korang tak perlu worry pun. Kalau korang tak tahu satu question, malam pukul 8 korang send pun ada lecturer dia sanggup layan kita. Betul. Maksudnya bagi explanation. Betul. Terutamanya waktu awak buat revision lah. Betul. Okay. Maupun bukan yang tu saja. Lecturer-lecturer dekat sini semua spotting. Kalau awak rasa stress sangat kan, awak boleh je pergi ke tempat lecturer, borak-borak dengan lecturer ke. Boleh je. Tea time. Siapa tu pensyarahnya tu? Okay, nanti nak kongsikan? Boleh. PA saya Madam Hazwani. Madam Hazwani ya, menjadi pilihan pelajar-pelajar program asasi teknologi kejuruteraan. Dia merupakan pensyarah akademik. Penasihat akademik. Okey. So anda lebih dekatlah dengan Madam Hazwani untuk anda membuat rujukan atau pertanyaan lah. Betul. Waktu malam tu mesej WhatsApp tu dia reply bagus. Bagus sangat Madam Hazwani. Okey, seterusnya. Kat sini kita orang setiap kelas akan diassignkan dengan seorang PA. So PA nasihat akademik nasihat akademik kat Politeknik ini sangat membantu. Diorang mainkan peranan bukan sebagai tenaga pengajar je, but sebagai ibu bapa kita. Sebab kita kan berjauhan kan dengan ibu bapa. Ni kurang kasih sayang ni semua. Okay. Nak care tu mungkin PA adalah penasihat akademik tadi tu bantu. Layan kita macam anak diorang sendiri. So saya rasa macam baguslah PA yang kat PTSN ni. Maksudnya pensyarah-pensyarah kat sini semua baik. Deliver ilmu dengan baik. Okey, berkongsi juga apa-apa kan. Bukan setakat contoh macam saya kat asasi. So bukan pensyarah asasi je yang tolong saya, tapi pensyarah-pensyarah diploma juga sudi bantu saya. Macam saya ada buat projek asasi tu. Saya dapatkan bantuan dan macam penerangan lah daripada pensyarah-pensyarah diploma, and diorang willingly to help and explain every detail. Diorang bantu walaupun bukan student diorang, tapi diorang willing je untuk help anak-anak student dia lah. Saya macam Wah. Kiranya lecturer dekat sini dia bukan main peranan sebagai tenaga pengajar sajalah. Dia mainkan peranan sebagai ibu bapa pun boleh juga. Sebab kadang-kadang pelajar mestilah nak luah something ke apa, even kalau dia orang stres ke apa kan. Mestilah dia orang macam nak luah. So kat sini bukan sahaja boleh luah dekat kawan, tapi kalau rasa nak luah kat lecturer pun tak ada masalah pun. Lagi-lagi PA kita sendiri kan. Yes, ayah kita. Betul. Lagi? Ada lagi? Itu je. Okay. So kalau yang mereka cerita tadi adalah berkenaan pensyarah-pensyarah yang ada di PTSN. Kalau boleh kita kongsikan sikit selain daripada tu, apakah aktiviti yang menarik yang pernah anda semua sertai sepanjang pengajian anda di sini? Mungkin Adib nak share dulu. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak cakap pasal aktiviti-aktiviti menarik ini kan, banyak. Saya tak boleh nak cakap semualah. Tak terkira lah. Tapi antara yang paling best kan, saya berpeluang untuk menyertai kejohanan Sukan Asasi Malaysia tahun 2025 yang diadakan di mana? Korang nak tahu dia dibuat kat mana? Dekat Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu. Jadi dapat jalan-jalan lah kan? Jalan-jalan je. Kita tahu Terengganu dan PTSN ni di Johor. Bukan dekat lah, sangat jauh. So saya dekat situ saya berpeluang untuk mewakili Politeknik Malaysia dalam sukan badminton. Kira bukan PTSN je lah kan? Bukan wakil PTSN. Bukan wakil PTSN, tapi dapat mewakili Politeknik. Betul? Program asasi lah. So saya rasa itu bukan
itu boleh jadi salah satu kenangan yang manis buat saya lah. Mungkin juga pengalaman awak kan. Betul, pengalaman mungkin saya. Ini peluang untuk awak dapat pengalaman bukan sahaja bidang akademik, tapi kita program ni membawa anda untuk teruskan dalam bidang sukan. Okey, lagi seterusnya dekat PTSN juga ada pelbagai majlis. Tapi yang saya sangat suka, lepas tu yang saya kagum sangat dia duduk dekat PTSN, culture event. Sebab kalau ramai dengar culture event tu melibatkan India, bangsa sendiri, bangsa India, which is Indians lah. Tapi dekat sini bukan Indians, tapi dia dianjurkan oleh India, China dan juga Melayu. Bukan saja yang tu, dia punya permainan tradisional campur. Lepas tu terbuka kepada semua pelajar PTSN. Boleh bagi contoh apa program tu? Permainan tradisional budaya India, kaum India, which is known as Pongal. Macam tu ada banyak. Semua pelajar boleh sertai. Memang ada banyak game sangat. So memang yang tu saya rasa dia dapat mengeratkan hubungan dengan antara pelbagai kaum. Betul. Sebab kita kan satu Malaysia. No racist. Betul. Lagi kaum semua. Basnavi, saya nak tanya, adakah aktiviti macam tu dia berlaku time tu atau akan datang dia dibuat lagi ke? Mesti akan ada. Mesti akan ada lah kiranya. Taklah kita saja ada. Maksudnya banyak lah. Setiap tahun lah kena ada. Faham? As for me pula, kan kita kan bergabung dengan universiti-universiti lain kan. Betul. So universiti-universiti lain macam UTHM ataupun UIA, diorang kerap juga lakukan aktiviti yang student luar boleh join. Oh, macam mana tu? Contohlah yang saya pernah join night walk run yang diajarkan oleh UIA. Saya rasa macam best lah sebab kita dapat berlari malam beramai-ramai bersama-sama dengan student UIA, UTHM, PTSN and ada UTM juga. Maksudnya awak berpeluang lah nak join program tu kan. Aktiviti luar UTHM pun banyak juga anjurkan so ada program komuniti yang dianjurkan bawah hub pendidikan pagu. Betul. Lagi? Kiranya korang lari sama-sama lah. Bukan sahaja berlari bersama kawan-kawan politeknik. UIA tak. Gabung lah. So banyak lah. Kawan baru lah kiranya. Kenal orang baru. Faham? Okay. So seterusnya mungkin antara dah apa yang awak kongsikan tadi mungkin serba sedikit dah beri gambaran kepada semua adik-adik lepasan SPM yang mana seronoknya pengalaman mereka sepanjang pengajar di Politeknik Tun Said Nasir ni. Okey, soalan saya, rasa-rasalah apakah momen yang anda semua akan rindu sebagai seorang pelajar program asasi teknologi kejuruteraan PTSN? Silakan. Okay. Kalau momen kan, saya nak cerita dululah, boleh tak? Boleh. Momen ni kan, antara momen yang saya tak boleh lupa apabila saya first time menggunakan alatan-alatan bengkel. Sebab untuk pengetahuan Syaf dan Basnavi, saya sebelum masuk poli ni saya tak pernah pegang alatan-alatan bengkel pun. Contohnya tu contoh apa macam dia? Barang yang untuk welding tu. Welding, okey. Sebelum ni memang tengok dalam gambar je lah. Tengok dalam gambar ataupun tengok orang gunakannya. Kalau orang tu bagi saya memang saya tak ada guna. Tapi bila masuk politeknik ni, saya diberi peluang untuk menggunakan alatan tersebut. Dan saya ingat dalam lagi sesi amali dalam lah, sesi amali, pelajaran amali, subject workshop tu. Jadi bila saya first time guna tu, saya rasa macam wah, seronoknya. Yang saya tak tahu pun saya sebenarnya ada skill welding tu. Saya tak tahu pun sebelum saya masuk ni saya tak tahu pun saya boleh welding sebenarnya. Dia ada hidden talent tu lah. Ada ni boleh dikatakan macam tu lah. So ada ilmu tambahan yang awak boleh pelajari. Okey, lagi. So kalau cakap pasal itu ke momen akademik. Kalau dengan momen dengan kawan-kawan, of course lah, takkan tak ada kot. Mestilah ada kita pun duduk saja dengan kawan dekat sini. So momen dengan kawan tu banyaklah momen manis. So macam sebagai contoh, kalau laki, kita panggil rumah lah, nak senang faham kan. So housemate lah. So setiap kali ada je birthday housemate kita orang ni, kita akan celebrate sama-sama. Kita bawa dia pergi tempat-tempat makan yang special lah daripada yang biasa kita biasa lepak kan, macam mamak kan. Kita pergi tempat special supaya jauh sikit tapi dalam area pagus. Area pagus lah juga. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia satu je. First kali, yelah kita nak bagi kawan kita tu happy. Sebab yelah sebelum ni hari
mungkin sebelum ni dia celebrate dengan mak bapak, tapi lepas dia belajar dekat sini dia berjauhan. So ini mungkin kali pertama kan? Kali pertama. Itulah pengalaman. Okey, lagi? So why not kita gantikan tempat mak ayah dia orang dengan celebrate macam tu kan. Kawan-kawan kan. So dia orang pun boleh appreciate kita. Okey. Kalau macam Adib kan korang celebrate birthday setiap housemate tu kan. Betul. Setiap kali housemate celebrate birthday. Kalau saya pula setiap hujung minggu housemate saya ada satu rutin. Oh, apa tu? Rutin kita orang wajib lah tengok horror movie sama-sama. Wah, dah takut lah tu. Saya takut. Jujur saya cakap saya bukan penggemar horror movie. Tapi housemate saya semua memang mostly suka tengok horror movie. Dia akan ajak, Syaf, jom lah tengok sama-sama. So memang setiap minggu wajib lah tengok sama-sama. Memang wajib lah horror tu. Horror tu wajib. Komedi ke action ke tak nak. Popcorn ada lah. Popcorn, makanan ramai semua memang akan terhidang lah setiap kali hujung minggu tu. Itu pengalaman anda lah bersama kawan-kawan kan. Kawan-kawan. Lepas tu kalau nak kata pengalaman yang saya takkan lupa semasa di PTSN ni, when saya dapat terlibat dengan podcast session. Selama ni kan kita macam tengok je kan, tengok podcast daripada YouTube, kat TV. Tapi bila kita dah masuk PTSN ni, saya sebenarnya tak expect, tak jangka pun ada podcast team tu. Ada podcast yang diajarkan oleh PTSN. So macam wow, my first podcast saya kena jadi moderator sebelum ni. So saya macam at first gugup lah. Now saya sebagai panel dah kurang sikit lah tetamu kan, kita. Okey, lagi. So memang momen saya takkan lupa. Yalah. Saya pun first time juga join podcast ni, rasa macam sekarang ni mimpi. Saya tak pernah, tak ada pun niat macam nak join podcast. First time. Tapi bagi saya, kalau saya duduk bukan housemate saya bukan kawan asasi saya, tapi kawan diploma. So kalau saya rasa lah, kalau kawan asasi saya, kalau kita dah habis asasi, kita bersama-sama pergi ke degree kan. So kita tak rasa yang berpisah sangat. Kalau dengan budak diploma, memang rasa berpisah. So saya rasa memang saya rindu dia orang lah. Sebab dalam first sem budak baru, lepas tu second sem budak baru. So memang saya lebih rapat dengan budak diploma. So I feel like I'll have the miss, and I'll miss PTSN a lot. Sebab dia punya facility berbanding dengan poli-poli lain, saya rasa PTSN ni saya rasa berbangga duduk dekat sini. Bagus. Lepas tu saya nak, of course I want to tell about my PA, but I scared I scared I cry. Okay, what is my PA Puan Hazwani? Saya ada mengalami sekolah rendah, sekolah menengah, tak pernah dapat guru kelas caring macam ni. Saya pun sebabkan asasi, kita dah remaja dah. So takkan ada lecturer saya punya, in my perspective of view, tak ada ke lecturer se-caring macam Madam Hazwani. Memang dia caring sangat sampai kalau kita pergi mana-mana pun dia akan make sure kita jaga kita punya maruah diri dan juga maruah politeknik. Itu bagusnya mereka menjadi peringatan lah. Yang tak boleh lupa, dia akan make sure kita belajar, kita tak ponteng kelas, kita bangun awal, kita pergi kelas awal. Lepas tu like she will treat us like a own baby, own kids. So I feel like really I won't miss my mother. Okay. Saya setuju sebab Puan Hazwani pun dia ajar kelas saya, and saya tak nafikan apa yang Vice Nabi tu cakap memang betul. Dia punya caring dekat pelajar-pelajar dia, saya respect lah Puan. Dia memang betul. caring lah. Okay. Pensyarah lain pun caring juga. Betul. Memang pensyarah kat PTSN memang semua saya boleh jamin caring. Senang cerita, lecturer dekat PTSN ni korang tak payah risau lah. Sangat baik. Okay. Itu saja. Okay, so any last word daripada from you guys lah untuk mungkin adik-adik ataupun rakan-rakan lepasan SPM yang ingin menyambung pengajian di sini. So kalau last word, saya tak cakap banyak pun, tapi saya boleh cakap yang kepada adik-adik yang minat dalam bidang kejuruteraan ni, korang boleh letak nombor 1 lah PTSN ni. Bukan nombor 2 tapi nombor 1 lah. Wajib nombor 1 lah.
Okay, untuk skala saya, kalau korang tak dapat matrikulasi ataupun asasi di universiti tempatan yang lain, jangan risau. Don't be sad. Don't be sad. Asasi TVET di PTSN is here for you guys. Don't worry. Betul. If you want to create a good memories with friends, kenal kawan baru semua tu, and kalau korang nak gain new knowledge, PTSN is here for you. Yes, nampak tu, terbaik semua. Itu yang kita mahukan, semangat-semangat diorang ni ataupun apa yang dikongsikan hari ni memberi inspirasi dan juga gambaran kepada semua penonton-penonton Cakna TVET PTSN. So, di sini mungkin ada sedikit lah yang mungkin saya ingin simpulkan apa yang telah dianjurkan hari ni untuk segmen hari ni yang bertopikkan dengan program asasi teknologi kejuruteraan PTSN, fast track untuk ke universiti dalam bidang TVET. So apa yang dikongsikan hari ini daripada perkongsian Puan Faz dan juga anak murid pelajar-pelajar asasi teknologi kejuruteraan. So mungkin ini adalah perkongsian yang dapat kami sampaikan untuk penonton-penonton penonton-penonton Cakna TVET. So, last word daripada saya, tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar ni yang merupakan pelajar semester kedua dan mungkin pengajian yang terakhir, pengalaman yang manis mungkin anda di sini, apa yang anda kongsikan menjadi panduan dan petunjuk kepada anak-anak lepasan SPM untuk sambung pengajian, dan perkongsian ini sangat bermanfaat lah untuk mereka. So, kata daripada saya adalah jom sambung pengajian di Politeknik Tun Said Nasir dalam program asasi teknologi kejuruteraan. Tagline kita jangan lupa, TVET for all dan juga PTSN unique. Okey, itu saja. Terima kasih.